Wah! Huh? Ha! Tak ada. Huh? Dapat! Ha, Ara tadi. Hello. Tak kena. Kejarlah. Nak pergi mana? Jangan main kat sini. Haris, Ara, jangan lari-lari. Haris, Ara, dengar tak Aki cakap apa? Apa, Aki? Jangan lari-lari, nanti jatuh. Oh. Jangan lari kat situ. Nanti pecah pasu Aki tu. Yalah, kita orang tak lari. Jaga, Abang. Kenapa, Ara? Ara kejar sampai dapat. Alah, Abang. Ara bukannya boleh tangkap abang pun. Abang? Tak dapat. Abang! Gerak. Tak dapat. Sini, Abang. Sini. Cepat, Lara. Pasu aku. Hei, kan Aki dah cakap tadi, jangan lari-lari. Tengok sekarang apa dah jadi. Habis pasu kesayangan Aki. Aki, kita orang tak sengaja. Minta maaf. Janji tak buat lagi. Tak guna nak janji. Dah pecah. Aki marah ke? Nasi sudah menjadi bubur. Bang, pergilah. Ara lagi, Ara yang buat. Abang lah. Siapa nak buat apa pun. Aki, Ya. nah, Nak buat apa? kita gamlah balik. Tak ada maknanya. Nasi dah jadi bubur. Kau faham maksud peribahasa tu? Tak. Dengar ni. Cerita? Ceritalah. Pada zaman dahulu. Hai kawan-kawan. Hai Dek. Nah, apa tu? Kenduri besar. Datang ya. Jangan lupa. Ni untuk kau. Terima kasih, Cik. Kau pun kena datang tau. Mesti. Terima kasih, Dek. Sama-sama. Tak sabarnya. Siapkan makanan banyak-banyak tau. Tahu. Jumpa malam ni. Okey. Jumpa nanti. Jumpa malam ni. Senangnya hati. Nak ke mana tu Arnab? Rumah Itik lah. Kan ada kenduri. Oh, samalah kita. Tak apalah. Jumpa di sana ya. Ha. Oh, kura-kura. Lajunya kau berguling-guling. Terkejut aku. Pasal makan, aku nombor 1. Tak boleh lepas. Mesti cepat, mesti sampai dulu. Kawan-kawan semua dah nak balik?
Makanan sedap. Ngaum. Terima kasih sebab datang ya. Dek, nanti jangan lupa ajak lagi. Jangan risau. Nanti aku jemput lagi ya. Kura-kura, kau baru sampai. Dah habis. Kau lambat sangat. Tak ada rezeki. Lain Oh, kali ya, kura-kura. Tak apalah. Aku balik dulu. Janganlah macam tu, kura-kura. Ha? Lepas ni, aku takkan pergi kenduri lagi. Hei! Kura-kura, aku bawa kau makan. Kura-kura, kau marah ke? Tak marah, tapi merajuk. Janganlah macam tu. Aku ada bawakan makanan khas untuk kau. Sedap kan kura-kura? Kura-kura? Ha? Krek, 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 krek. Kura-kura? Apa kau buat ni, kecil? Jangan pura-pura tidur. Merajuk konon. Sendiri punya salah datang lambat, nak merajuk. Kau tak faham. Apa yang aku tak faham? Terbalikkan aku dulu. Kau tengok rumah aku. Besar dan berat. Kaki aku pendek. Jalan pun terseret-seret. Mana boleh bergerak laju macam kau dan kawan-kawan yang lain? Huh? Wah! Tinggi lagi! Tinggi lagi! Apa yang tinggi? Akulah! Mana Oh, aku, kecil? kau teringin nak terbang, ya? Aku teringin nak terbang. Nak tengok dunia luar. Oh, macam tu. Petang ni kita jumpa kat tepi tasik. Kenapa? Ada apa kat sana? Datang je lah. Indahnya hutan. Mana kancil ni? Kata... Kura-kura, Hah? awalnya kau. Selalunya... Hai, kura-kura. Itik dan Itok pun datang? Kancil yang suruh. Apa hal kau suruh kami ke sini? Macam ni. Kura-kura teringin nak terbang melihat dunia luar. Jadi? Jadi, boleh tak Itik dan Itok tolong kura-kura? Kita? Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Bolehlah, bolehlah. Iya, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa dia, Aki? Nantilah Aki cerita. Sabar. Aris tahu. Syaratnya, mesti Itik dan Itok suruh kura-kura buang cengkerangnya. Betul tak? Kenapa? Sebab nak ganti dengan sayap. Oh, baru boleh terbang.
Macam tu, Mak Aki. Mestilah. Tok. Dengar ni. Lepas tu... Itik, itu boleh ke? Bolehlah. Tak boleh. Dia berat. Lagipun dia tak ada kepak. Macam mana nak terbang? Aku ada caranya. Kau berdua kena tolong. Boleh? Tak boleh. Boleh. Mestilah kami boleh tolong. Bila nak terbang? Aku dah tak sabar ni. Dengar tu. Dah malam. Esok je lah. Jumpa esok. Yelah, esok pun esok lah. Janji dapat terbang. Tak sabarnya. Lambat pula nak siang. Yeay! Terbang. Terbang. 1, 2, 3. Hari ni aku akan melihat dunia. Semua dah ada? Aku dah tak sabar ni. Jom. Hei, guru-guru. Tunggulah kejap. Mana kepak aku? Kepak? Iyalah, kalau tak, macam mana aku nak terbang? Betul juga. Kancil, macam mana? Tada! Ini dia. Kayu? Iya. Gura-gura, kau gigit di tengah kayu ni. Itik dan Ituk akan membawa kau jauh ke atas langit. Barulah kau boleh melihat dunia. Gura-gura, kau buat apa tu? Cepatlah Itik. Itu, aku dah tak sabar ni. Nanti ada syaratnya dan kau dengar baik-baik. Yelah. Apa dia? Aku dengar. Kau jangan buka mulut, nanti menyesal. Gigit kayu tu kuat-kuat. Kalau tak... Ya, aku faham. Aku akan ingat pesanan kau. Terima kasih, Kancil. Sedia? Sedia! Oh, yeah! Aku terbang! Dapat juga dia terbang. Kura-kura. Kau ke tu? Kau terbang? Wah, hebat!
Kau pastilah raja kura-kura. Ra, ra. Hah? Betul tu. Akulah raja. Hah? Alamak. Apa tu? Kajal, tolong! Oh, kura-kura. Kura-kura! Kura-kura! Aku kat sini. Aku kena kat kau. Sini. Kura-kura! Kura-kura, bangun! Hah? Kura-kura, bangunlah. Kura-kura! Selamat ke? Macam mana dengan dia? Macam mana, Kancil? Apa kita nak buat ni? Bangunlah, kura-kura. Kura-kura! Kau selamat! Kura-kura? Kenapa? Cengkerang aku! Dah retak! Nasib baik ada cengkerang tu. Kalau tak tahulah apa jadi. Itulah. Kan aku dah pesan, jangan buka mulut. Ya, aku yang salah. Tak dengar cakap kau. Aku menyesal. Tak apa. Yang penting kau selamat. Hah? Mau terbang lagi? Tak nak dah. Aku Wow, terbang. cantiknya cengkerang. Sebab itulah cengkerang kura-kura retak dan tak dapat dibetulkan lagi. Habis cerita. Belum lagi. Hah? Apa lagi? Yang nasi jadi bubur tu apa? Lah, lupa. Nasi sudah menjadi bubur tu, maksudnya sesuatu yang dah rosak. Tak boleh dibaiki lagi. Oh, macam cengkerang kura-kura tu ya? Ya, dan macam pasu bunga kini. Tak boleh gam-gam. Faham? Ara, tengok ni. Apa? Ni kura-kura, ni penyu. Sama je. Aki, kenapa kura-kura dengan penyu ni sama? Mana ada sama. Cuba tengok kaki dia. Oh, iyalah. Mana sama? Pandai Aki. Tengok ni. Kaki kura-kura macam tu. Penyu macam ni. Apalah Ara ni? Ara pula. Apalah yang Dah, jangan bising-bising. Tidur.